Assalamualaikum dan hai semua. Saya Sani, perunding hartanah anda dari Soka Properties dan juga penasihat kewangan di Easy Advisory. Hari ini kita nak sembang satu benda yang agak menarik. Tahu tak, kat luar sana tu ramai gila orang kita yang gaji dah stabil, kewangan dah cantik tapi masih lagi tak beli rumah. Kalau anda rasa ada salah seorang daripada mereka, jom dengar ni betul-betul sebab anda mungkin tengah lepaskan peluang yang sangat besar. So, apa cerita sebenarnya ni? Kenapa ramai sangat yang suka menangguh beli hartanah walaupun kewangan dorang dah okey? Gaji masuk cantik je tiap-tiap bulan, komitmen pun tak banyak, tapi bila sebut je pasal beli rumah, terus jadi macam, kejaplah dulu. Macam ironi kan? Tapi percayalah, inilah realiti yang selalu saya jumpa setiap hari. Biasanya, ada beberapa alasan yang sangat popular. Sani, kita orang nak tunggu harga rumah turun dululah. Atau, nak kumpul duit sikit lagi lah, nak bagi sedap. Ada juga yang kata, nantilah hujung tahun depan baru survey. Anda tahu tak, sikap nanti-nanti inilah sebenarnya yang buat kita paling rugi. Masa kita sibuk tunggu, kononnya masa yang sesuai, nilai hartanah strategik ni tengah laju naik tau. Okey, cuba dengar ni. Sebenarnya, aset paling berharga yang anda ada sekarang bukanlah cuma duit simpanan dalam bank tu, tapi skor kredit anda yang sangat cantik. Ya betul, ramai yang tak sedar rekod kewangan yang bersih ni ibarat superpower keuangan anda. Jangan tunggu sampai komitmen hidup tiba-tiba bertambah baru nak bertindak. Gunakan superpower tu sekarang, waktu ia tengah paling kuat. Nak tahu tak apa ciri-ciri pembeli yang bank sangat-sangat suka? Cuba cek diri anda. Kalau anda ada rekod CCRIs yang cun, DSR atau nisbah hutang yang sihat, gaji bulanan stabil, tak banyak hutang merapu dan umur bawah 40 tahun, tahniah, andalah pembeli VIP di mata bank. Bila profil anda VIP, senang sangat nak dapat pilihan hartanah premium dan loan pun laju je lulus. Bila bank dah suka kat kita, barulah best. Kita ada kebebasan mutlak untuk buat pilihan. Nak cari rumah duduk sendiri? Boleh. Kita cari yang selesa, saiz sesuai untuk keluarga dan tak jauh dari office. Atau anda lebih fokus nak buat rumah pelaburan? Pun boleh sangat. Kita cari hartanah yang boleh bagi aliran tunai positif tiap-tiap bulan sebagai aset hari tua anda. Kuasa memilih tu 100% di tangan anda. Tapi persoalannya, kat mana lokasi paling strategi nak beli? Sebagai perunding anda, nasihat saya mudah. Fokus pada Kuala Lumpur dan Selangor. Kenapa? Sebab ini kawasan yang dah matang, akses pengangkutan awam macam MRT, LRT semua ada. Permintaan untuk sewa pula sentiasa mencanak naik. Dan yang paling penting, potensi hartanah tu untuk naik harga atau capital appreciation memang tersangat kukuh. Okey, ini bahagian yang saya paling excited nak kongsi dengan anda. Untuk pembeli yang layak macam anda, modal permulaan bukan lagi satu benda yang membebankan. Percaya tak kalau saya cakap, anda boleh lock unit hartanah yang sangat strategik ni awal-awal dengan booking fee serendah RM1,000 sahaja. Ya, RM1,000 je, terus hilang bebanan nak sediakan modal berpuluh ribu kat depan. Dan bukan tu je tau. Ini lagi mind-blowing. Ada sesetengah projek eksklusif yang tawarkan potensi pulangan tunai atau cashback yang luar biasa besarnya. Kita bukan sembang 2-3 ribu, tapi boleh cecah sehingga RM100,000. Bayangkan, sudahlah kos permulaan sangat rendah. Dapat pula suntikan kewangan sebanyak ni. Ini memang satu peluang lonjakan kewangan yang gila-gila. Dengan cashback RM100,000 tu, macam-macam perancangan cerdik kita boleh buat. Anda boleh guna duit tu untuk cover kos ubah suai rumah idaman anda. Nak beli perabot baru dari A sampai Z pun boleh. Atau yang paling bijak, simpan sebahagian buat dana kecemasan dan bakinya terus jadikan modal untuk hartanah pelaburan anda yang seterusnya. Simpanan peribadi anda langsung tak terusik. Tapi ingat, nak buat keputusan hartanah bernilai ratusan ribu ni tak boleh sembrono. Tak boleh pakai emosi je. Sebab itulah saya ada di sini. Kepakaran saya ni unik sebab saya gabungkan ilmu perundingan hartanah dari Soka Properties berserta analisis keuangan yang tajam dari Easy Advisory. Maknanya, setiap cadangan yang saya bagi memang dah dikaji habis-habisan berdasarkan data dan keselamatan keuangan jangka panjang anda. Jangan risau tentang proses, takut leceh ke apa. Semuanya saya dah mudahkan jadi proses A ke Z untuk anda. Mula-mula, kita buat semakan kelayakan pantas. Kemudian, saya akan pilihkan hartanah yang paling ideal beserta semakan cashback. Kita akan buat analisis aliran tunai untuk pastikan anda tak terbeban. Pendek kata, dari hari pertama kita bersembang sampailah hari anda dapat kunci rumah, saya akan pimpin anda step by step. Semuanya teratur. Anda kena sentiasa ingat prinsip emas ni. Peluang hartanah yang terbaik sentiasa menjadi milik mereka yang berani bertindak waktu kewangan dorang tengah kukuh. Skor kredit anda yang cantik hari ini adalah satu keistimewaan. Hargai dan gunakanlah status tu sekarang secara optimum
sebelum apa-apa situasi ekonomi atau komitmen peribadi anda berubah pada masa akan datang. Jadi, apa tunggu lagi? Kalau anda dengar benda ni dan rasa, Sunny macam tengah cakap pasal aku je ni, jom kita bertindak hari ni. Terus layari sunnyrealtor.net sekarang juga. Benda ni simple je, kita mula dengan semak kelayakan anda dulu. Free je pun. Jangan biarkan peluang hebat terlepas ke tangan orang lain hanya kerana anda nak tunggu dan lihat. Pergi ke sunnyrealtor.net dan mari kita ubah kewangan cantik anda tu menjadi aset hartanah yang bernilai. Jumpa anda di sana.